Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke channel saya. Terima kasih kerana masih setia mengikuti siri travelog umrah kami. Video kali ini ialah bahagian ke-6, ziarah ke kota Taif. Taif, bandar yang dikenali dengan cuaca sejuk dan ladang mawar yang indah, serta sejarah yang dekat dengan perjuangan Rasulullah SAW. Dalam video ini, kami akan lawati kilang mawar Al-Suyuk, kabel kar Al-Hada dan Masjid Abdullah bin Abbas. Jom kita mulakan perjalanan menuju ke kota Taif. Sebelum kita teruskan, mari kita imbas sedikit sejarah kota Taif. Terletak kira-kira 70 km dari Mekah. Taif berada di ketinggian 1,800 meter dari paras laut. Dalam sejarah Islam, inilah tempat Rasulullah SAW datang menyampaikan dakwah selepas ditolak dan dizalimi penduduk Mekah. Namun, penduduk Taif ketika itu juga menolak, malah melempar batu hingga baginda cedera parah. Namun, baginda tidak mendoakan keburukan mereka, sebaliknya berdoa agar zuriat mereka diberi hidayah. Doa itu terbukti. Kini Taif menjadi bandar Islam yang makmur dan damai. Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'u li. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa saluh alayhi amru ad-dunya wal akhirati min an yanzila bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk. Lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Kaabah koyak sekalipun, ya, mereka tidak akan terima dakwah Rasulullah SAW di kota Taif itu. Yang ketiga pula kata apa? Ya, yang ketiga kata, alangkah buruknya, ya, Allah itu kalau dia ambil engkau sebagai Rasul. Ya, alangkah buruknya Allah itu kalau dia ambil engkau sebagai Rasul. Destinasi pertama kami hari ini ialah Al-Suyuk Coffee and Roast Factory di Taif. Jarak perjalanan dari hotel kami di Mekah lebih kurang 74 km, mengambil masa sekitar 1 jam 30 minit. Jalan ke Taif berliku-liku, mendaki bukit-bukit. Suasananya sangat mengingatkan kami kepada laluan di Cameron Highlands di Malaysia. Cuaca di Taif lebih sejuk, sekitar 23 hingga 27 darjah Celsius. Memang nyaman dan menyegarkan. Pemandangan sepanjang jalan sangat cantik. Gunung ganang, awan putih dan angin sejuk menyegarkan. Setiap kilometer terasa tenang, seolah-olah Allah menghadiahkan keindahan untuk para tetamunya. Tibanya di Al-Suyuk, kami disambut dengan haruman mawar yang sangat menyenangkan. Kilang ini terkenal dengan pelbagai produk berasaskan mawar Taif seperti minyak wangi, sabun, pelembap, dupa dan air mawar. Di sini pengunjung dapat melihat sendiri bagaimana mawar Taif diproses menjadi minyak pati berkualiti tinggi, antara yang terbaik di dunia. Kami melihat proses penyulingan minyak dari kelopak bunga yang dipetik segar. Ribuan kelopak diperlukan untuk menghasilkan beberapa mililiter minyak pati. Setiap titisannya amat berharga. Kami dibawa ke sebuah bilik
untuk melihat sedikit demonstrasi serta penerangan daripada pihak Al-Suyuk. Terdapat juga jemaah lain daripada agensi yang berbeza pada masa ini. Okey, ni 25 liter air, ni tutup. Ini Jahannam 9 jam. Ini api 9 jam. Di luar, bunga-bunga mekar warna merah jambu dan ungu memenuhi taman. Haris dan Atif begitu seronok bermain-main di sekitar kawasan taman. Pemandangan di sini begitu mengasyikkan. Kamu tak panas ke? Lintaskan aku solat fardu subuh sebagai makmum dengan Allah Ta'ala. Itu pun sudah memadai. Itulah maksudnya niat itu. Jadi untuk kita berniat salat jamak qasar, lebih-lebih lagi bagi orang yang kerap bermusafir ini, ya, cukuplah sekadar di dalam hati itu kita niatkan aku solat fardu zuhur, ya, dijamakkan dengan asar, asarkan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sudah. Macam itu sahaja. Mudah sahaja. Tak perlu pening-pening kepala. Tak perlu nak sampai nak kena ingat. Selepas lebih kurang 30 minit di kilang Al-Suyuk, kami meneruskan perjalanan ke kabel kar Al-Hada. Hanya 9 km jauhnya, mengambil masa sekitar 15 minit. Pemandangan sepanjang jalan sangat cantik. Deretan gunung dan lembah yang terbentang luas. Jom masuk. Tiket kereta kabel Al-Hada berharga 85 Rial Saudi untuk perjalanan pergi balik. Terdapat juga pakej 12 tiket berharga sekitar 245.30 Rial yang sah selama setahun. Kabel kar ini beroperasi dari 10 pagi hingga 10 malam dan menawarkan pemandangan memukau melintasi pergunungan Al-Hada. Suhu yang sejuk dan udara segar memang menjadikan pengalaman ini sangat berbaloi. Wah, tu kita punya.
tak berhenti. Uzi masuk Uzi. Uzi masuk. Uzi masuk. Badan dia dibuka ni pasal sejuk kan. Tengok tu. Dia nak udara. Masya-Allah. Wish. Kita tak nampak. Wow, nampak putih besar. Pandangan dari atas memang mengagumkan. Dari ketinggian, kami nampak gunung dan laluan berliku di bawah. Udaranya sejuk, suasananya tenang. Dari sini, kita benar-benar dapat rasa kebesaran ciptaan Allah. Langit, gunung dan awan, semuanya bertasbih memujinya. Nanti ayah cuba rumah. Sampai kedai. Pokok kelapa. Jom. Tep. Nak ada tep? Apa? Ayah cuba rumah nanti. Okey. Rumah Atif kan tinggi. Boleh buat. Dia ni tarik kan. Nah. Paling aja rumah saya tak ada situ. Dan ini ke? Cuma ke bau. Apa? Saya nampak. Kita basuh dulu. So, Ada bilik air kat sini. ada theme park, water park ya. Oh, tak payah naik ke situ. Dah sampai ya. Lepas tu ada lagi satu pula. Yang naik seorang-seorang. Itu yang 85 katnya. Tu poster tu. Yang 20 Memorial tu. Yang tu. Jauhnya tapi tak ada tadi. Itu kita duduk je lah, dia jalan sendiri. Tak. Di stesen bawah kabel kar ada tarikan lain, iaitu Toboggan Drive. Tiketnya RM46, tapi kalau ramai hanya RM23 seorang. Haris dan Atif paling teruja. Ini kali pertama kami cuba toboggan. Tingginya bang. Jadi macam longsor pula. Nanti kita longsor. Abang, tengok kamera baba. Okey, masya-Allah. Naik atas sekali. Woohoo! Lagi tak tahan. Tahan je. Okey, tengok sini. Kita akan dekat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Buat sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaki jangan.
Kereta tobogan meluncur laju di trek berliku dengan jeritan dan gelak tawa bergema. Mudah tapi penuh keseronokan. Momen ini memang tak dapat dilupakan. Ya. Tengok bapa. Kamera. Hai, bye-bye. Alah, lajulah, Tip. Ha? Tak nak muntah? Atik muntah nanti? Okeylah. Okeylah, atik muntah. Okey. Slow. Okeylah, slow, Okey, baik. Tu bawah, kat bawah. Asyik kena ugut. Nanti atik muntah. Okey, kita kejar bapa. Masya Allah. Okey tak? Ha? Tengok tu bawah tu. Ha? Okeylah, tak laju pun. Tengok bapa. Ya. Jalan jam. Jangan lah. Ada, abang. Nampak. Wow, gelap. Okey, abang Wan. Jangan lagi. Ni abang. Mami takut. Laju kalau laju terpelanting. Okey, jom. Tunggu sini. Selepas bermain tobogan, kami berhenti seketika untuk menunaikan solat jamak kasar, Zuhur dan Asar dan berehat sebelum meneruskan perjalanan seterusnya. Angin sejuk Taif dan suasana damai benar-benar membuatkan hati terasa tenang.
Dari kabel car, kami terus menuju ke Bandar Taif untuk ke Masjid Abdullah bin Abbas. Tapi sebelum itu, kami singgah makan tengah hari di sebuah kedai nasi Arab berhampiran masjid. Perjalanan mengambil masa 35 minit atau bersamaan 21 km. Kami makan dalam dulang besar, nasi Arab dengan ayam panggang dan daging kambing yang sangat lembut. Rasanya sangat sedap dengan salad segar. Suasana kedai meriah, pekerja ramah, aroma rempah memikat. Boleh beli dah masuk, boleh cepat. Dah masuk kan? Jangan cepat. Jangan campur. Nak makan masuk. Dia buka masuk. Bagi. Masih. Di luar kedai terdapat penjaja yang menjual pelbagai jenis makanan serta buah-buahan dan juga barangan kraftangan. Saya dapat juga kekacang-kekacang serta manisan-manisan seperti gula-gula dan coklat. Selesai makan, kami menuju ke Masjid Abdullah bin Abbas, antara masjid bersejarah dan paling terkenal di Taif.
Sepanjang laluan ke sana, kelihatan banyak penjaja menjual hasil bumi Taif yang segar seperti delima, anggur dan peach yang harum. Masjid ini dibina pada tahun 592 Hijrah, bersebelahan dengan makam sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Beliau ialah sepupu Rasulullah SAW dan antara sahabat yang paling alim dalam tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas berwasiat untuk dimakamkan di Taif, bukan di Mekah atau Madinah, kerana sifat tawaduk dan rendah dirinya. Masjid ini juga memiliki perpustakaan wakaf tertua dalam dunia Islam. Selain itu, masjid ini berdekatan dengan lokasi kisah Nabi Muhammad SAW dan Adas, iaitu pemuda Kristian yang akhirnya memeluk Islam selepas bertemu baginda di Taif. Kami berada di sini lebih kurang 45 minit. Saat berdiri di tempat yang pernah dikelilingi Rasulullah SAW, hati terasa sebab, seolah-olah terdengar bisikan perjuangan baginda yang penuh pengorbanan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu yang kita biasa dengar. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita mengatakan Assalamualaikum wa Assalamualaikum ya ahli diyar. Sebab apa? Sebab maksud diyar itu kebanyakan yang duduk sebelah sini adalah bagi mereka yang berasal daripada Afrika dan juga Eropah. Masjid Abdullah bin Abbas merupakan destinasi terakhir kami di Taif. Selepas berada di sana lebih kurang 45 minit, kami pun bertolak pulang ke hotel. Perjalanan mengambil masa sekitar 1 jam 45 minit melalui jarak lebih kurang 87 km. Sepanjang perjalanan, kami menikmati pemandangan senja di pergunungan. Langit berwarna jingga, awan bertukar merah keemasan. Indahnya ciptaan Allah menjadi penutup sempurna untuk hari kami di Taif. Malam ini merupakan malam terakhir kami di kota Mekah. Esok, insya-Allah kami akan bertolak ke Madinah Al-Munawwarah menaiki kereta api laju Haramain. Perasaan bercampur baur. Gembira kerana perjalanan berjalan lancar. Namun, sayu kerana bakal meninggalkan kota suci ini. Kami habiskan malam terakhir ini dengan solat Isyak di Masjidil Haram dan doa penuh kesyukuran atas segala nikmat Allah sepanjang perjalanan ini. Alhamdulillah, selesai sudah bahagian ke-6 travelog umrah kami, ziarah ke kota Taif. Dalam bahagian ke-7, kami akan bawa anda ke Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh ketenangan dan cinta Rasulullah SAW. Jumpa lagi di episod akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.